Hai Roni Kartun di Facebook Live IKIM FM. Katanya kereta Exora saya dah 9 tahun dah tu. Kadang-kadang tengah drive, lampu ABS menyala. Dan bila dah off kereta dan start balik, lampu ABS tak nyala dah. Padam. Saya dah bawa pergi Proton Service untuk repair tapi masih lagi lampu ABS menyala. Dia panggilkan ABS indicator. ABS indicator ni adalah anti-lock brake system, di mana sensor dia berada di bahagian brake depan, yang adalah kiri kanan depan ada dipanggilkan groove piring groove tu. Bila tekan je brake lebih je daripada 15 ke 25 km per hour, dia akan dapat feel. Jangan tekan pelan-pelan, kena tekan sekali, dia akan bunyi dia akan berbunyi macam itu. Itulah fungsinya ABS. Jadi dia akan memendekkan brake tu dengan cepat, memberhentikan kenderaan dengan cepat. So kalau dia tu menyala, maknanya brake pad dah nak habis. Kalau brake pad dah nak habis, ganti dengan yang baru. Mekanik dia tak resetting. Kena setting komputer. Mesti kena resetting balik kat komputer, baru dia boleh dapat kosong-kosong balik. Kalau tak, dia akan kata check ABS nyala, kena check ABS system. Sebenarnya dia tak resetting. Kalau brake pad tu dah lama, maknanya brake pad tu dah haus, nak diganti baru. Tukarlah. Tukar resetting lah. Siap lah. Cuba reset tengok macam mana kan. Betul. Resetting kalau pandai dekat steering tu saja. Mercedes WD124 adalah sama seperti saya punya lah. Tekan je dekat tepi tu. Senang je kan. Dan Jebat dari Puncak Alam ada soalan katanya. Yang pertama, minyak CVT beberapa ribu kilometer baru kena tukar. Kedua, enjin CVT tu kan ada plate macam besi macam rantai kat puli yang berubah. Timing chain. Adakah chain itu ada jangka hayat, dah perlu tukar ke atau macam mana? Betul. Timing chain ada jangka hayat. Ada 100,000 km memang bagus tukar. Jangan sampai dia bunyi kecak bisik baru kita nak tukar. Itu rugilah. Maksimal kalau kita pemandu biasa boleh sehingga 120,000. Jangan lebih. Dia kalau belt dia tak bunyi, dia ada bunyi bunyi getah. Bila getah 80,000 ke 1 pun mesti mau tukar. Tapi untuk timing chain 100 ke 120,000. Itulah dia ada dua tu, timing belt dengan timing chain. Timing chain. Benda kerja dia sama. Kerja tu sama. Tapi dia satu belt, satu change. Yang change tu boleh pergi lebih daripada belt. Dan tak ada masalah, jangan risau. Timing chain dia tidak akan putus. Tapi timing belt dia putus. Itu je beza dia.